Apakah hukum menyentuh kemaluan anak kecil ketika membersihkannya? Adakah ianya membatalkan wuduk? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan batalnya wuduk dengan menyentuh kemaluan sama ada orang dewasa ataupun kanak-kanak, orang hidup maupun orang mati. Hujah mereka berdasarkan hadis Nabi SAW dari Busrah binti Safwan, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah dia solat sehingga dia berwuduk. Manakala pendapat kedua menyatakan tidak batal wuduk dengan menyentuh kemaluan kanak-kanak. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ini pendapat Az-Zuhri dan Al-Auza'i, la wudu'a ala man massa dzakara as-saghir li'annahu yajuzu massuhu wan nazar. Tidak wajib berwuduk bagi yang menyentuh kemaluan anak kecil kerana boleh menyentuh dan melihatnya. Imam Malik pula menyatakan batal wuduk jika menyentuh kemaluan orang dewasa, tetapi tidak bagi kemaluan anak-anak. Sebagai kesimpulan, pendapat yang menyatakan batal wuduk dengan menyentuh kemaluan bayi adalah lebih kuat. Namun Darul Iftah Mesir memberikan penyelesaian yang lebih baik. Li'annana law qulna binaqdil wuduk inda tanzifi badani tifli saghir minan najasat fayakunu fi dhalika masyaqqatun ala man yaqumu bidzalik wasyar'u mabnahu ala raf'il masyaqqah wal haraj 'anil mukallafin. Kerana jika kita mengatakan batal wuduk ketika membersihkan bayi kecil dari najis, maka perkara itu akan menyukarkan orang yang melakukannya. Sedangkan syariat itu dibina atas dasar menghilangkan kesukaran dan keberatan daripada mukallaf. Maka jika tidak menjadi keberatan pada ibu atau penjaga bayi, berwuduklah bila tersentuh kemaluan anak kerana memakai pendapat yang kuat. Namun jika kepayahan, tidak mengapa mengambil pendapat tidak batal wuduk kerana kesulitan. Ustaz Pro, Assalamualaikum.